Dalam video kali ini, kita akan melihat kepada sasaran Fibonacci dalam struktur korektif untuk teori gelombang Elliott. Jadi dalam video sebelum ini, kita telah melihat kepada sasaran Fibonacci untuk struktur impulsif. Jadi dalam video ini, kita akan melihat kepada struktur asas gelombang Elliott, struktur korektif dan juga sasaran Fibonacci. Jadi itu adalah 3 yang kita cuba untuk sampaikan dalam video kali ini. Jadi secara asasnya, untuk struktur dalam teori gelombang Elliott terdapat 2, iaitu aturan impulsif yang dibentuk oleh struktur 5-3, manakala satu lagi adalah struktur korektif. Jadi struktur korektif ni sebenarnya adalah apa yang membentuk pembetulan di sini, ataupun secara besarnya pembetulan ini. Ataupun keseluruhan struktur besar dia dibentuk oleh struktur korektif, dan struktur korektif itu sendiri melengkapkan pergerakan dalam ini. Dan itu sebabnya anda nampak nombor-nombor kat bawah tu 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Jadi bagaimana nak mengira dia? Jadi kalau kita lihat kepada pengiraan 3, itulah yang besar lah. 1, 2 dan 3. Manakala untuk 7 ni macam mana kita kira dia? Jadi dalam ni kita ada 1, 2 dan 3. Seterusnya yang bergerak ke sini dikira sebagai satu struktur. Jadi kita kira sebagai 4, 5, 6 dan 7. Dan itulah apa yang anda nampak dekat sini. Dan seterusnya yang besar lagi 7, 8, 9, 10 dan juga 11. Itu adalah nombor yang anda nampak di sini. Jadi itu adalah kaedah untuk mengira jumlah lekuk dalam siri korektif. Okey, dan seterusnya ini adalah 8 struktur yang membentuk apa yang dikenali sebagai teori gelombang Elliott. Dan sebenarnya terdapat 10, di mana struktur flat ni dibahagikan kepada 3. Okey, jadi kalau kita lihat kepada sasaran Fibonacci, sekiranya kita menjangkakan struktur korektif untuk melengkapkan lekuk 2 dalam siri impulsif, sasaran dia untuk lekuk 2, kalau kita ambil Fibonacci retracement yang kita ambil menghubungkan daripada permulaan ni kepada penghujung lekuk 1 dan berlakunya retracement, sasaran Fibonacci untuk lekuk 2, lekuk 2 cukup syarat adalah 14.6% Fibo retracement. Dan dalam kaedah analisa, lazimnya lekuk 2 ni akan melakukan pergerakan pembetulan yang lebih besar. Dan sasaran kita dalam kaedah yang saya gunakan sekurang-kurangnya adalah 38.2% Fibo retracement untuk lekuk 1. Itu adalah sasaran untuk lekuk 2. Manakala untuk lekuk 4, kita ambil Fibonacci retracement daripada 2 kepada 3. Lekuk 4 akan membetulkan lekuk 3 ni kepada sasaran paling minimum cukup syarat sama seperti lekuk 2 adalah 14.6. Dan dalam sistem yang saya gunakan, kita akan menganggarkan bahawa lekuk 4 mencecah sekurang-kurangnya 23.6. Dan benda yang sama, sekiranya kita lihat kepada pergerakan yang lebih besar, sekiranya kita menjangkakan lekuk 2 dekat sini, jadi lekuk 2 ni cukup syarat 14.6. Dan sekiranya dalam analisa yang saya gunakan, saya mensasarkan sekurang-kurangnya 38.2. Jadi itu adalah sasaran Fibonacci untuk struktur korektif dalam siri gelombang Elliott.
Penggunaan Fibonacci membolehkan kita untuk menggunakan alatan teknikal dalam membuat pemetaan teori gelombang Elliott. Sekiranya anda ingin nak dapatkan lebih banyak lagi video-video seperti ini, pastikan anda dah like dan follow like video ini dan juga follow YouTube channel XM Malaysia. Kita jumpa lagi dalam video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.